Di Indonesia sekarang ni, viral video kat belakang saya ni. Kelihatan pihak berkuasa Indonesia dikejar oleh sebahagian rakyat di Aceh. Malah ada rakaman menunjukkan lambang Garuda dipijak-pijak. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Kejadian ini berlaku pada 15 Ogos ketika masyarakat Aceh memperingati Hari Damai Aceh ke-21. Tarikh ini penting kerana pada 15 Ogos 2005, Kerajaan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM menandatangani Perjanjian Damai Helsinki yang menamatkan konflik yang panjang di Aceh. Dan untuk faham kenapa isu ini sensitif, kita kena tahu bahawasanya konflik Aceh ni dulu turut berpunca daripada rasa tidak puas hati terhadap bagi hasil sumber asli, kuasa kerajaan pusat dan juga layanan ketika era konflik. Dan selepas perdamaian, Aceh diberikan autonomi khas. Aceh masih sebahagian daripada Indonesia tetapi mempunyai kuasa yang lebih luas termasuk parti politik tempatan konon dan beberapa hak khas dalam pentadbiran serta pengurusan hasil. Namun hari ini masih ada pihak di Aceh yang merasakan sebahagian perkara dalam perjanjian Helsinki belum dilaksanakan sepenuhnya. Jadi pada awal sambutan itu acara berlangsung dengan zikir dan doa, tetapi keadaan mula tegang apabila bendera bulan bintang yang mempunyai kaitan dengan gerakan GAM dikibarkan dan seorang individu kemudiannya dilaporkan menurunkan bendera merah putih dan menggantikan dengan bendera bulan bintang, dan selepas itu berlaku ketegangan di antara pihak keselamatan dan balingan batu, penggunaan water cannon dan gas pembendih mata. Jadi apa yang berlaku ini bukanlah bermaksud Aceh sedang berperang semula, tetapi menunjukkan bahawasanya walaupun setelah 21 tahun berdamai, isu identiti autonomi dan pelaksanaan hasil perjanjian Helsinki masih sensitif. Dan persoalannya, selepas 21 tahun, adakah semua perkara yang membawa Aceh kepada konflik dahulu benar-benar sudah selesai? Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.